أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بنور العلم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم نبيين وزدنا علما نافعا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan pemberian keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi izin kepada kita pada hari ini walaupun dalam usaha kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah telah menghimpunkan kita di tempat yang diridai olehnya. Seperti mana dikatakan oleh para ulama, "Idza aradallahu li'abdihi khairan." Apabila Allah menghendaki akan satu kebaikan bagi seorang hamba Allah Ta'ala ni banyak berjuta berbilion hamba Allah Ta'ala. Atau kalau nak dikatakan dalam Taman Bandar Warisan Puteri ni pun dah beribu orang, macam-macam jenis orang. Tetapi mereka yang Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan satu kebaikan, maka para ulama berkata Allah akan tempatkan dia itu di satu tempat yang mana tempat itu disukai oleh Allah Ta'ala. Sekalipun hamba itu tak suka tempat itu. Jadi bila Allah Ta'ala nakkan seseorang itu berada di dalam kebaikan, maka Allah Ta'ala jadikan tempat itu adalah tempat yang diridai. Maka Alhamdulillah, dalam banyak-banyak manusia Allah Ta'ala telah memilih kita pada pagi ini dapat sama-sama menunaikan sembahyang berjamaah di masjid.
pada pagi ini dapat kita sama-sama menunaikan sembahyang jemaah, dan setelah daripada sembahyang berjemaah ada pula kuliah ilmu pengajian, yang mana pengajian ini telah disebutkan oleh imam yang sembahyang subuh tadi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Seolah-olah imam tadi itu memberi peringatan kepada makmumnya yang mengikut sembahyang berjemaah sekali dengan dia, janganlah kita hanya ingat sembahyang ini saja satu perkara yang penting dalam kehidupan, tetapi ada satu perkara yang penting juga selain daripada sembahyang, iaitu mestilah ada sifat mengetahui tentang ilmu yang Allah Ta'ala telah jadikan. Itu satu perkara. Kemudian imam pada tadi sembahyang subuh tadi, imam telah berkata dalam satu Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Ayat ini sangat-sangat sensitif bagi orang yang beriman. Kenapa dikatakan sensitif? Kerana ayat ini seolah-olah Allah Ta'ala nak betulkan balik, nak peringatkan balik apakah usul asal kejadian kamu. Kamu diciptakan di atas dunia ini, apakah tujuan kamu? Bahkan kamu sendiri, kita sendiri, kalau dah ada sesuatu itu tapi tak ada tujuan, kita pun tak nak benda itu. Contohnya kita katakan, kalaulah sekiranya handphone ini, telefon pintar ini tidak ada tujuannya, maka tidak akan ada sesiapa yang bawa dia ke mana-mana. Oleh kerana ada tujuannya, ada tujuan maqasidnya, maka manusia nampak faedah daripada itu, manusia ambil faedah daripada telefon pintar tadi. Begitu juga kalaulah sekiranya cawan yang ada di atas meja ini tidak ada faedah fungsinya, maka takkan ada orang simpan cawan itu sampai hari ini. Tapi kenapa cawan itu boleh hadir di sini pada hari ini? Kerana orang tahu di situ kejadian, di dalam kejadian cawan itu ada faedah yang tersembunyi, ada faedahnya. Kalaulah yang dicipta oleh makhluk Allah Ta'ala sendiri, makhluk membuat telefon pintar dengan sonat, istilah kata makhluk, kalaulah dia membuat sesuatu dipanggil sonat. Kalau Allah Ta'ala menciptakan dinamakan khalaqa, ada beza dua. Ada cipta juga, dua-dua makna cipta. Tapi kalau disebut perkataan khalaqa, ay min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Itu istilah kata cipta. Cipta ni maksudnya dulu memang tak ada, lah ni baru ada. Nah, manusia dulu tak ada, kita ni dulu tak ada, lah ni baru ada. Lepas ada tak ada pula. Itu orang panggil cipta. Ataupun setengah ulama tafsir bila disebutkan khalaqa dengan makna menciptakan sesuatu tanpa ada sebarang anasir, maksudnya bukan cantuman. Benda itu memang tak ada siapa boleh buat, tak ada bahan. Kalau orang tanya kita, apakah bahan-bahan untuk buat pokok, agak-agak boleh jumpa bahan ni. Boleh? Bahan buat pokok ada? Tak ada. Bahan buat binatang ada tak? Tak ada. Itu orang panggil khalaqa, maknanya tak ada bahan. Tiba wujud Allah Ta'ala ciptakan. Adapun kalau disebutkan ciptaan makhluk dengan makna sana'ah. Sana'ah ni maksudnya benda tu memang dah ada, dicantum, jadilah benda tu. Besi itu, besi siapa bahan daripada besi? Daripada logam. Logam daripada mana? Tak tahu. Tapi besi itu dicantum, akhirnya jadi sebiji kereta. Nampak tu? Besi itu dicantum, disusun balik, disusun apa semua, jadilah telefon pintar. Batu itu disusun, jadilah masjid. Itu orang panggil sona'ah. Bukan senang, sona'ah. Nah, senang tu. Jadi
Bilalah kita tengok ciptaan makhluk yang makhluk buat itu semua, kita nak tengok fungsi dia, takkanlah ciptaan Allah tak ada fungsi. Takkanlah ciptaan Allah yang paling besar dalam banyak-banyak makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Di dalam kitab Jawharut Tauhid bagi Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala, apabila dikatakan Allah itu Maha Pencipta, kenapa dikatakan Allah hanya Allah sahaja yang Maha Pencipta? Kerana Allah Ta'ala tidak akan menciptakan setiap satu makhluk itu dua kali. Mustahil bagi Allah menciptakan makhluk itu dua kali. Tak ada. Satu tu je lah sampai hari akhirat. Kalaulah kita katakan contoh, dekat kita ni ada sebiji buah pisang. Pisang apa? Pisang ganduk lah kata besar, senang pergi nampak. Pergi dekat belah Senawang, ada satu lagi pisang ganduk. Sama tak dua pisang tadi tu? Walaupun namanya sama, hakikatan tetap takkan sama. Dan satu pisang tanduk yang kita pegang di Senawang tadi itu, itulah satu-satunya pisang yang ada dalam dunia. Tak ada lagi Allah Ta'ala ciptakan pokok itu keluar pisang yang sama sebiji dengan yang ada di Senawang. Tak ada. Allah Ta'ala tidak menciptakan satu makhluk itu dua kali yang sama. Tak ada. Contoh kita katakan, nama kita Muhammad bin Nasrullah, anak daripada ada sekian-sekian. Adakah orang jumpa saya yang kedua selain daripada saya? Tak ada. Sejak daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, saya lah orang itu. Tak ada orang lain. Itu makna antara sifat khalaqah, ciptaan Allah. Tak ada satu pun yang sama. Allah Ta'ala bangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah menjalankan tugas yang diperintah oleh Allah, Allah Ta'ala wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan, apakah ada Nabi yang lain selain daripada Rasulullah yang sama dengan Rasulullah? Tak ada. Satu tu je. Nampak? Bayangkan, semua ciptaan Allah Ta'ala ni, daripada segala jenis bentuk ciptaan, daripada binatang, daripada benda, daripada planet, daripada apa saja, ciptaan yang paling besar ialah manusia. Bayangkan, kalau kita ada handphone tu, kita zoom out balik, bumi ni macam-macam jenis planet ada. Bahkan orang yang ahli astronomi kata beribu lagi planet yang ada dekat atas, yang kita pun tak tahu. Bayangkan setiap planet tu, itu adalah ciptaan Allah. Dalam banyak-banyak ciptaan Allah, manusia diangkat yang paling hebat dalam ciptaan Allah. Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sehingga kan Allah tidak ciptakan syurga melainkan sebab ada manusia. Bagi kita syurga ni hebat tau. Oh, syurga ni begitu ciptaan yang hebat. Kalau manusia tak ada syurga pun Allah tak ciptakan. Agak-agak siapa lagi hebat? Contoh kita katakan masjid ini, ketika nak datang seorang yang terhormat, tak kira lah siapa yang terhormat dan kita sanjung. Kalaulah orang pun nak datang, kita buat hiasan, pasang kemah dia dengan skandal cantiknya apa semuanya. Tak, kita tengok, oh cantiknya, hebatnya masjid ni. Orang susun tu, orang itu dia tak akan susun bentuk melainkan kalau nak menyambut yang terhormat. Walaupun yang terhormat tadi itu contoh dia datang naik basikal, tetap orang hormat. Agak-agak yang mana lagi mulia, kemah tu atau pada orang tu? Faham tak ni? Allah Ta'ala ciptakan syurga, daripada syurga Firdaus sampai ke bawah tu, semua itu bukan nak letak lembu. Tuhan tak letak planet Pluto kat dalam tu. Ambil planet Pluto ke, planet Marikh ke, letak matahari bulan tu, tak ada. Allah nak letak siapa? Nak letak manusia. Nak cakap betapa hebatnya manusia, sehingga para malaikat tidak dapat title ahsani taqwim.
Malaikat pun tak dapat kata sebaik-baik ciptaan. Malaikat pun tak dapat. Yang dapat sebaik-baik ciptaan adalah manusia. Kalaulah manusia itu sebaik-baik ciptaan Allah, takkanlah manusia itu tak ada fungsi. Tak ada fungsi ke manusia ni. Maka imam membacakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan fungsi utamanya ialah beribadat kepada Allah. Itu fungsi dia. Maknanya daripada hujung kaki sampai hujung rambut kita ni, ciptaan kita, fungsi function utama kita ialah beribadat. Maka kata ulama, sepatutnya manusia apabila digunakan fungsi dia ke arah apa yang Allah ciptakan, maka disitulah yang dia akan dapat ketenangan. Disitulah yang dia akan dapat keseronokan. Disitulah dia akan dapat kehidupan. Disitulah dia akan dapat kebahagiaan. Segala kebaikan akan ada berlaku apabila sesuatu itu berada di dalam fungsi. Not right person. Apa Islam Inggeris kata apa? Ingatlah. Right place, right person, right place. Itulah, ingat. Contoh kita katakan, kalaulah kita ambil seekor ikan yang hidup, ikan tu seolah-olah dikatakan tidak diciptakan ikan itu melainkan tempatnya di dalam air. Tidak diciptakan ikan melainkan tempatnya di dalam air. Apa maksud dia? Ikan tidak akan dapat kehidupan, takkan dapat ketenangan, takkan dapat keseronokan, takkan dapat kebahagiaan melainkan apabila dia bertemu dengan air tadi. Allah. Lepas tu kita tengok ikan dalam tu tenang je ikan. Seronok je walaupun air kering tu kecil. Walaupun kering tu ketot je keringnya. Tapi ikan yang pergi dalam air tu sebab apa? Itulah tempat kehidupan dia. Nampak? Itulah kehidupan dia. Kalau sekiranya diambil ikan tadi tu letak dekat luar daripada air kering, agak-agak ikan tu dapat tak kebahagiaan dia? Beronta-onta ikan tu atas lantai berbak. Sebab apa? Dia seolah-olah tak punya huni, tak dapat apa tujuan kehidupan dia. Tak dapat. Maka manusia kita zaman sekarang ni, cuba perhatikan tadi. Bila Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita kalau masuk dalam sembahyang ibadat, kita tenang tak? Bila masuk di dalam rumah Allah, tenang ataupun tidak? Ketika mana kita beribadat, apakah tumpuan ibadat kepada Allah itu 100%? Soal diri sendiri, termasuk saya yang bercakap ni. Kita soal sama-sama. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita kalau masuk dalam ibadat, kalau imam tu baca surah, tak, apalagi kalau macam bulan puasa kan. Kalau imam tu lepas pada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Makmum inilah imam terbest di luar. Faham? Itulah imam yang paling bagus dari sembahyang tarawih. Rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua wal asri. Dua-dua tiga ayat. Kalau lah kita jenis macam tu, tiba-tiba hari itu imam Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan. Allah surah apa tu tak imam bagi. Nampak tu? Tak tenang dah makmum kat belakang tu. Sedangkan kita diciptakan untuk itu, mendengar Al-Quran, mendengar tazkirah, mendengar ilmu. Itu tujuan diciptakan kita. Tapi seolah-olah bila kita dengar benda tu jadi tak selesa pula. Bila imam tu baca surah panjang sikit, dan sebaik Allah Ta'ala pekakkan imam tu daripada dengar hati makmum tadi. Kalau imam tu baca surah panjang, kalau makmum imam dengar surah hati makmum, tak jadi imam dah hari tu. Teruk imam tu kena. Apalah imam tanya bila nak tunjuk alim tu tanya ni, tapi nampak tu. Segala walaupun nampak macam tu. Sedangkan kalau kita perhati balik, wahai manusia, kamu diciptakan untuk itu.
Kenapa bila kamu berhadap dengan perkara yang sepatut kamu diciptakan, kamu tak selesa? Seolah-olah kalau ikan kita tak nak duduk dalam air, dia nak hidup kat luar. Ini persoalkan. Sebab itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, ketika mana dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat, maka Abdullah bin Abbas naik satu level lagi. Apa makna liya'budun? Dengan makna liya'rifun, supaya kamu kenal pencipta kamu. Maksudnya, selain daripada sembahyang itu satu ibadat yang rukun dan syaratnya, sembahyang juga nak membawa kita supaya kita kenal akan Tuhan kita. Itu tujuan sembahyang. Wa aqimis salata li dzikri. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dirikan olehmu akan sembahyang li dzikri. Tujuan utama sembahyang itu sendiri supaya kamu ingat akan datang, supaya kamu banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu lagi mudah untuk beribadat. Tapi bila sembahyang, saya ingat dulu saya pergi di satu tempat dulu. Waktu tu dari Seremban nak pergi ke Ampil pun tak jauh mana. Ada orang tu kata, Ustaz, boleh tak saya nak puasakan sembahyang daripada Seremban ke Ampil? Saya kata tak boleh. Mana boleh, tak sampai 2 malam pun. Kenapa nak puasa sembahyang? Penatlah Ustaz sembahyang subuh 4 rakaat. Nampak? Sampai boleh keluar perkataan macam penat sembahyang subuh 4 rakaat. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan bulan puasa tu sebulan ni. Kalau Tuhan terbalikkan 11 bulan kita puasa, baru. Nampak? Jadi, bilalah Abdullah bin Abbas tafsirkan, tidak kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk mengenal Allah, maka kita back balik. Kalau kita kembali balik 4 bulan yang lepas, ataupun 4 bulan yang lepas, sekarang ni bulan Zulqa'dah, Syawal, Ramadan, Sya'ban, Rajab. Pada bulan Rajab berlaku satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang Nabi SAW ketika sampai di Isra Mi'raj, sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Rafah, ketika itu Allah Ta'ala kurniakan, hadiahkan kepada Rasulullah SAW 50 salatan, akan 50 waktu sembahyang. Cuba tuan-tuan ambil betul-betul. Bayangkan kalaulah Rasulullah tu ambil 50 waktu untuk sembahyang setiap hari, 50 waktu sembahyang, kalau dibawa balik turun ke bumi, 50 bahagi dengan 20, 50, 24 nak jadikan 50, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 2,5 jam. Jadi kurang dalam setengah jam. 24 kali 2 baru 48. Berarti ada lagi 2 waktu lagi. Kalaulah 24 jam tu dibahagikan, baru dapat 50. Itu pun dapat 48 je. Ada lagi 2 ekstra tu. Bayangkan kalau Nabi bawa turun sembahyang 50 waktu tu, tak ditahan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hikmah di sebalik peristiwa tadi. Kalau Nabi bawa turun sembahyang tadi 50 waktu, agak-agak jadi apa kat kita sekarang? Cuba bayangkan, sehari 24 jam, nak masukkan 50 waktu dalam 24 jam. Dia akan jadi setiap 30 minit kita akan sembahyang. Agak-agak bila nak makan? Bila nak tidur? Bila nak tidur? Bila nak berjalan? Nak kahwin pun tak sampai. Jangan main. Baru nak jalan, lemak dah masuk waktu setengah jam, setiap setengah jam. Lepas pukul 10, pukul 6, 6.30 dah masuk waktu lain, pukul 7 waktu lain, 7.30 waktu lain, pukul 8 waktu lain, 8.30 waktu lain. Agak-agak bila nak pergi kerja, nak makan tak nyampe, nak masak, semua tak nyampe. Tapi kalau kita tengok betul-betul 50 waktu tu, kalau dibawa turun kepada manusia, tally tak dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk ibadat. Kena tak kena ayat ni? Dengan 50 waktu bawa turun tadi, Tuhan jadikan manusia dan jin untuk ibadat. Kalaulah Nabi bawa turun 50 waktu tu, betul tak kita akan jadi ibadat. Kena ke dalam fungsi kita tu? Kena.
Nampak? Oleh kerana Nabi SAW, hikmah Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, naik turun, akhirnya daripada 50 waktu tinggal 5. Barulah kita merasa ibadat yang lain. Selain dari sembahyang, dapat rasa ibadat sedekah. Selain dari sembahyang, kita dapat rasa belajar anak yatim. Selain daripada sembahyang, dapat kita merasa menuntut ilmu. Selain dari sembahyang, dapat kita merasa berumrah, pergi haji. Baru rasa. Kalau dah bawa 50 waktu tak rasa lain, yang tu je rasa. Nampak tu? Sebab itu, perhatikan balik. Bila dah tujuan utama manusia diciptakan Allah ialah untuk ibadat, kalaulah kita masih lagi belum mendapat ketenangan di dalam beribadat, jangan salahkan ibadat, salahkan diri sendiri. Cek balik, apa yang menyebabkan saya tak boleh nak khusyuk di dalam ibadat? Kalaulah kita masak lauk tu masih, jangan disalahkan lauk, salahkan orang yang masak. Faham? Kalau kita buat rumah ni sengit, jangan salahkan rumah. Rumah ni saya dah buat dah, dia nak sengit juga. Mana tu? Kalaulah kita masakan kita itu tak sedap, jangan kita salahkan masakan tu. Nasi goreng ni, orang dah masak betul-betul, tiba-tiba dia nak masin pula. Ada orang macam tu. Cek, tanya orang yang masak tadi, apa yang menyebabkan nasi ni hangit. Tanya dia, apa rempah resepi yang kau ambil tiba-tiba nasi ni hangit. Dia kata rempah resepi dia ada 2 urusan. Satu masukkan bahan, yang kedua tengok handphone. Tu je. Apa yang jadi hangit tu? Tak ada baca hadis tu. Nampak? Mesti kesalahan itu daripada orang yang buat. Kalaulah kita sembahyang kita tak khusyuk, jangan salahkan ibadat. Ni ada orang jadi perangai, ustaz saya dah sembahyang banyak kali dah ustaz, tetap tak khusyuk. Habis tu saya tak payah sembahyang. Macam tu. Bila kita sembahyang, kita tak dapat khusyuk dalam sembahyang. Cara dia, kita tinggalkan sembahyang. Kalau awak tinggalkan sembahyang tu, khusyuk tu boleh ada ke? Soalan tadi. Nampak? Kita buat tulisan. Nah, anak-anak kecil kan, tulis ABC tu kan teruk tulisan dia. Pagak besar, pagak kecil, bengkok-bengkok. Bila anak tu tengok tulisan dia, ya Allah, teruk tu tulisan dia. Habis tu macam mana nak buat? Tak apa, saya tak payah tulis lah. Tinggalkan tulis. Agak-agak boleh dapat tulisan yang cantik. Boleh dapat lagi? Tak akan dapat. Melainkan kalau dia perbaiki balik sikap dia, kenapa jadi tak baik? Cari apa punca dia yang menyebabkan dia itu tak jadi. Cari kat situ. Dan tak ikut dah buku resepi ni. Buat betul apa yang menyebabkan dia jadi macam ni, petik rasa ni. Ingat balik muhasabah. Itu guna perkataan muhasabah. Tengok balik. Tujuan kita muhasabah supaya nak sempurnakan balik ibadat kita tadi. Itulah misi kita yang ada di dalam dunia ni. Apa dia? Beribadat kepada Allah dan perbaiki segala amal ibadat kepada Allah. Kalaulah tidak perbaiki, jangan sampai malaikat maut dah datang kamu nak balik. Allah, na'udzubillah. Janganlah sampai. Sebab itu daripada masa ada sekarang, dalam banyak-banyak kita amal ibadat, kita dua saya ingat perkataan guru saya, arwah almarhum Tuanku Haji Abdul Wahid bin Hamzah. Dia pesan dekat anak murid dia. Dia tubuh dia bagi ni abang haji. Lepas ni dekat Pondok Pasir Lumpur. Lepas saya ngaji dia. Dia kata, kalau dah ibadat kita ni tak sempurna, kita dia buat amal ibadat kadang-kadang tak berapa nak jadi, kadang-kadang tak khusyuk, kadang-kadang ada yang kita tak tahu kita buat, kadang-kadang dah tahu tak nak buat. Kata abang haji kata, para ulama dah menetapkan. Ni ingat molek ni. Kita sembahyang kita ni, kita confident tak? Yakin tak sembahyang kita ni macam sembahyang Nabi? Tak tahu confident tak? Dia bukan confident. Nak baru takbir Allahu Akbar, bunyi Shopee. Jadi no, hilang kosong sembahyang. Tengah sembahyang bunyi telefon, itulah bunyi yang paling tak guna dalam masjid tu. Nak tengah sembahyang teng habis satu masjid. Imam itu surah. Jangan main. Imam kata saya dulu masalah tu. Nah, kita ni bila lah kita buat amal ibadat,
Macam mana kita nak jadikan amal ibadat ini diterima oleh Allah Ta'ala? Kadang-kadang kita ni bukanlah di kalangan orang alim. Kita ni bukanlah orang yang betul-betul faham selok-belok tentang agama. Maka kata ulama, nak menyempurnakan amal ibadat ataupun nak jadikan amal ibadat itu diterima oleh Allah, syarat dia satu. Apa dia? Jangan tinggal menuntut ilmu. Itu jalan dia. Jalan nak dapatkan amal ibadat ni kita ni diterima oleh Allah. Sebab kalau kita cek sekarang ni, banyak amal ibadat kita ni banyak nak kena. Kadang-kadang wudu pun tak ada yang terlepas, ada yang tak terlepas. Kata ulama, nak dapatkan pengesahan dengan ibadat ini, amal ibadat ini, ialah dengan menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, walaupun amal ibadat dia itu banyak kekurangan, Allah akan tetap terima sebab dia masih belajar. Amin. Sebab itu jangan tinggal menuntut ilmu. Kalau tengok dalam kitab fiqah pun, kitab besar fiqah, dalam anak ke, dalam Mujahidin Kenah ke, dalam Mahani ke, kitab besar fiqah, ulama fuqaha akan cakap benda yang sama. Jangan tinggal menuntut ilmu. Sebab apa? Menuntut ilmu fardu ain adalah jalan untuk mengesahkan amal ibadat yang kita sebelum. Kenapa dikatakan begitu? Kerana kalau orang yang membuat satu perkara yang dia tidak tahu, dia buat satu perkara yang dia tidak tahu tetapi dia masih belajar lagi, maka Allah Ta'ala akan bagi excuse, bagi kita kata excuse, bagi rukhsah. Allah Ta'ala akan terima juga amal ibadat dia sebab dia masih belajar. Masih belajar itu jalan untuk nak dapat mengesah. Tapi kalau sekiranya dia sembahyang, contohlah kita katakan, contoh. Nah, kita ni dulu sembahyang, kita ni sembahyang dulu lutut koyak seluar tu koyak, atas pada lutut tu koyak seluar. Kita tak tahu pun yang kata lutut tu atas pada lutut tu kena tutup, tak tahu. Tapi masih lagi belajar, masih lagi nak jinak-jinak. Macam orang malam kan, orang baru nak belajar, dia tak tahu kalau pakai seluar pada pencin tu tak boleh sembahyang. Dia tak tahu. Kita pun tak tahu. Ingatkan, alah kalau kencing sikit-sikit tu okey lah. Maka setengah orang tu nak fahaman kan, nak beza hajat besar hajat kecil pun kadang-kadang yang ramai yang tak tahu betul lagi. Dia berapa kali tanya, baru 2 hari lepas tanya. Ada besar pun ada besar, ada besar buang yang besar, ada kaki buang yang kaki. Itu faham dia. Kalau macam tu lah faham dia, penuh belajar lagi tu. Itu kan ada besar tu, ada besar ada kecil. Tak, kalau kata buang air besar, buang air kecil, dua-dua tu ada kecil. Tapi yang besar penuh kan. Tak habis besar dah tu keluar tu, tak besar lagi, ada yang besar lagi. Nampak? Jadi, bila lah orang tu buat sesuatu, contohlah kata tadi tu dah, dia sembahyang dalam keadaan pakaian dia kotor pakaian dia, tapi dia masih lagi belajar, maka sekalipun pakaian dia kotor, amal ibadahnya Allah terima. Bukan sebab terima pakaian dia kotor, sebab dia masih belajar. Faham tak ni? Duk mengaji lepas daripada setahun baru sampai bab tu. Bab yang kata mesti kena tutup aurat, mesti kena pakaian yang bersih. Dia pun dah gila kepala dah. Kerana Ustaz, saya dulu seluar jeans yang koyak tu dah saya semayang. Tak, tapi belajar ni baru belajar ni. Tak baru dapat tahu, kata ulama yang belakang semua dimaafkan. Baru dapat dimaafkan dengan syarat belajar. Sebab itu penting menghadiri majlis ilmu ni, bukan sebab kita nak dapatkan sekadar pengetahuan, tapi menghadiri majlis menuntut ilmu juga adalah jalan untuk nak mengesahkan amal ibadat. Yang mana amal ibadat itu adalah usul asal ciptaan kita. Usul asal ciptaan kita untuk kita nak dekatkan diri kepada Allah, untuk kita nak menjadi orang yang saleh, hamba-hamba sebenar-benar hamba Allah, maka dekatkanlah Allah itu dengan amal ibadat, dengan beramal kepada Allah dan juga dengan pengetahuan ilmu fardu ain. Jadi itu sangat penting, insya-Allah. Mudah-mudahan
dengan tersegera yang ringkas tadi itu berkenaan dengan kepentingan ilmu dan juga kepentingan usul asal kita. Ingat balik apa tujuan usul asal kita diceritakan, betapa hebatnya manusia. Allah Ta'ala angkat manusia itu lebih daripada para malaikat. Hebatnya manusia itu sehingga Allah Ta'ala ceritakan tempat kediaman kita di dalam syurga itu untuk manusia. Allah Ta'ala ceritakan Nabi di kalangan manusia. Allah Ta'ala perintah semua para malaikat sujud pada manusia. Kita tak diperintahkan sujud pada malaikat, tak ada lagi. Yang sujud pada kaki wali itu salah dia tu. Kita ni diperintahkan. Allah Ta'ala perintah malaikat usjudu di Adam, hormat bagi penghormatan pada Nabi Adam alaihissalam manusia. Tapi kalau manusia itu dia tak tahu usul asal ciptaan dia, tujuan utama ciptaan dia, maka jadilah tempat yang kedua Allah Ta'ala letakkan manusia, iaitu di dalam api neraka. Neraka itu pun tempat manusia juga dengan yang surga tu. Bagi manusia yang ingkar pada Allah, manusia yang tidak, manusia yang melawan hukum Allah. Bahkan kita tengok di akhir-akhir zaman ini manusia dah berani lawan Allah secara sahih, secara terang-terangan bagi lawan Allah. Tak? Macam mana, kenapa saya kata secara terang-terangan? Dia dah tahu aurat tu wajib, sengaja dia dah aurat. Itu maknanya melawan hukum Allah secara terang-terangan ni. Dah tahu juga aurat itu wajib ditutup, sengaja buka. Faham? Tak ambil berat melawan hukum Allah. Bila ditanya kenapa tak tutup aurat, ini keren Ustaz, keren zaman sekarang, K-pop, faham? Ini banyak yang berlaku sekarang ni. Tak, manusia dah mula jauh dengan ulama, manusia jauh dengan masjid. Yang datang masjid semua bertua, remaja gimana? Perhatikan betul. Semua bertua dia yang pencen-pencen masuk masjid ni. Adalah sikit banyak anak-anak muda. Jaga anak-anak muda tu. Tak, jaga anak-anak muda yang kita tengok anak tu rajin datang ke masjid. Bagikan penghormatan pada dia sebab nak cari dia dalam susah. Saya ingat dulu, saya ngajar dekat satu surau, tak nak cakap kat mana. Dalam surau tu, semua kosong wudhu semua saja. Setiap tahun ada perutusan. Orang meninggal. Daripada 20 orang, hari ini tinggal 6 orang. Nampak? Tak ada pengganti. Tak ada yang mengganti. Kalau satu meninggal, tak ada yang ganti. Tak ada. Nampak? Agak-agak yang orang tu meninggal, tutup surau tu kan. Tak nak cakap lah surau mana. Daripada 20 orang, tak, saya mengajar dari ibu. Akhirnya tinggal 6 orang tu. Nampak? Bukanlah meninggal tak boleh itu. Banyak meninggal. Tapi lepas ada yang meninggal. Lepas waktu kecil, itu namanya meninggal. Tak? Waktu kita rasakan 9 orang meninggal. 20 orang. Lebih dari itu semua dalam kepala yang lebih. Kepala yang dilari dalam surau. Maksudnya tak ada pelapis kita tu. Kita tak ada pelapis. Saya nak bantu balik. Sebab itu, tak, kita sebagai orang tua nak. Kalau ada anak-anak yang datang masjid, semua datang masjid. Kalau dia datang masjid tu cakap kau bagus datang masjid, puji dia sikit, sikit dulu supaya dia semangat datang masjid. Ini masalah budak datang masjid, kita semua main kat luar. Bila budak main kat luar, kita marah buka-buka. Bila datang masjid, kita kata kenapa tak datang masjid? Kita tak kena. Itu masalah budak sekarang ni. Semua benda tak kena. Budak datang masjid tak kena, tak pergi masjid tak kena. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ilmu manfaat daripada apa yang disampaikan itu. Saya hanya menyampaikan saja, bukan saya punya ilmu. Saya menyampaikan buat tahu dia. Itu wajib kita orang. Kita menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat pada ilmu yang diberikan. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqamah dalam ibadat. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita setiap kali beribadat. Allah Ta'ala bawa kita jadikan kita ke arah kebaikan, ibadat yang sempurna sebelum kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal wa bainana min haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna wa a'ana innaka antas samiul alim wa 'alimna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam muslimin. Bijaya Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa bijahi Rasulullah amin nafa'ana Allahu wa iyyakum kama nafa'ana al-muslimin. Innahu jamalul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa yaj'alna khalisan liwajhihil karim wa sababan li fadlil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.